Orang jengka. Mana orang jengka? Mana orang jengka? Orang jengka 1, jengka 2, jengka 3, jengka 4, jengka 5, jengka 6 sampailah ke jengka 25 lah. Ke 25 ke 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bon sudah berada di Bandar Pusat Jengka. Bandar Pusat Jengka ni memang first time Bon sampai sini. Dan Bon berada dekat mana ni? Bandar Tun Razak Business Park. Setahu Bon ni mungkin tempat baru kot. Kalau korang nak tahu di mana kedai emas Sri Semantan Cawangan 3 di Jengka, di sinilah, di dalam ni. Di dalam kawasan Tun Bandar Business Park ni. Dia berdekatan, bukan berdekatan, dia memang shortlock dia di dalam ni. So, kalau nak tahu landmark dia senang saja. Kalau orang Jengka yang memang dah tahu dekat mana kawasan ni, kalau nampak je stesen minyak Shell, Petronas, korang jalan depan je sikit depan tu. Terus masuk ke kiri, ke Bandar Tun Razak Business Park ni. So, Bon nak pergi, nak tahu juga dekat mana kedai emas Sri Semantan yang baru cawangan ketiga ni. Mari, jom, ikut. Silap. Kereta kat sana, bukan sana lah. Rodong-rodong. Mana? Rodong-rodong awak orang Jengka. Inilah dia. Kedai emas kita Sri Semantan Cawangan Jengka yang bakal dibuka pada 25 hari bulan ni. So kawasan dia Bon dah bagi tahu dah dekat mana. Betul-betul di kawasan apa ni Tun Abdul Razak Business Park ni, dan deretan Family Mart dan Nati Speed, Nati 99 Speed. Jadi senang je nak cari. So orang Jengka Bon nak bagi tahu pembukaan kedai ni pada 25 hari bulan ini memang sangat meriah lah. Sebab apa? Pada 25 hari bulan, malam tu kita ada persembahan DK. Ramai yang akan datang dan membuat persembahan dekat sini. Siapa tak kenal dengan Ali Haji? Legend DK kita. Sebelum 25 hari bulan, 24 hari bulan tu, pada malam tu, kedai emas Sri Semantan Jengka ni nanti akan adakan solat hajat sempena malam untuk Gaza. Pada malam tu akan ada majlis solat hajat, ada persembahan daripada Raihan dan banyak lagi lah untuk pengisian jiwa. Dan pada malam tu juga buat atas dasar untuk sumbangan warga-warga Gaza kita di tanah sana lah. Yang paling best sekali pada 24, 25, 26 kedai emas Sri Semantan adakan promosi besar-besaran kepada mereka-mereka, khususnya orang Jengka yang nak beli emas pre-love. Datang pada 24, 25, 26. Kedai dah start buka dah pada 24, 25, 26 tu. Daripada pagi sehingga 10 malam. Jadi, Bon malah nak cakap banyak. Bon malah nak cakap banyak sebab apa? Sekarang ni hari Ahad, kedai tutup. Nampak macam ada orang, tapi tak ada orang. Untuk orang-orang je. Kata mu Bong, aku sanya mu tinggal gitu gaya. Dok, masalahnya sekarang ni aku tak siap lagi ni. Apa tu tak siap man? Kita tak siap batu kan tinggal gitu kita orang. Tinggal kat apa? Tak boleh kaki ni. Masalahnya. Hati dulu itulah lain kali masa aku shoot dengan Mat tadi, mau jangan lagi sokok Jackie pula pergi panjat bukit walah jitok, Abang Jenggong pula pergi seberang Petronas sana, berok. Dah aku mu lagi mana? Tak siap lagi.